Oh. Hello guys. Okey, selamat datang ke Kata Heartland. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel Kata Heartland. So minggu ni kita nak camping kat mana Ilyas? Tak tahu. Tak tahu. Kat mana? Ama tahu tak kat mana? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. So tempat dia adalah Amba Waterfall Campsite. Okey, jom kita pergi sekarang. Jom. Kita bisa. Kau macam nak buat video. Dah sampai. Masuk longkang. Longkang besar tu. Okey, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai dekat tapak camping kita minggu ni di Amba Waterfall Campsite Padang Rengas. Jom kita parking dulu dan kita nak pasang. Inilah Padang Rengas, Amba Waterfall. First time kita sampai sini. So nak masuk kat kawasan ni memang mencabar gila. Jadi kalau kereta besar-besar macam ni, kena hati-hatilah sikit. Jalan masuk tadi memang dia sempit lah. Okey. Okay guys, hari ni aku camping di tempat yang paling best dekat Perak. Aku boleh bagi tempat ni 10 bintang. 10 bintang. So nak tahu kat mana? Dekat Padang Rengas. Lokasi dia di mana? Di Amba Waterfall. Okay, inilah pintu masuk utama Amba Waterfall. Okey, korang dapat lihat pintu masuk Amba Waterfall. So untuk datang dekat sini agak jauh lah kalau daripada KL, lebih kurang 3 jam lebih juga nak sampai sini. Kita keluar ikut Kuala Kangsar dan terus ke Padang Rengas lah, ke Padang Rengas. So lokasi Amba Waterfall ni memang dia strategik lah. Dia duduk di atas sekali sungai. Kat bawah dia tu ada tempat perkelahan. So lokasi campsite ni di atas lagi lah. Jadi sungai dia bersih. Sebab apa? Dekat atas dia lagi tu dah tak ada apa-apa dah. Memang terus hutan lah. Jadi air dia sangat fresh, sangat bersih. Nanti korang boleh tengok lah macam mana kualiti air dia. Saya akan tunjuk sekejap lagi So untuk datang dekat sini, jalan masuk dia tu memang agak mencabar lah. Agak mencabar. Sebab apa? Dia satu lane sahaja. Jadi kalau korang berselisih dengan orang yang nak keluar daripada tempat ni, memang sama ada korang kena reverse ataupun korang kena ke tepi sikit. Tapi ke tepi pun memang sempit lah, memang sempit. Macam aku bawa kereta hari ni, aku bawa 4x4. So agak susah jugalah, terpaksa reverse 2-3 kali baru boleh lepas jalan ke depan. Tidak, memang kena reverse. Aku reverse kadang-kadang sampai 20 meter ke belakang, 30 meter ke belakang kan. So agak mencabar. Jadi nak datang sini, owner campsite owner dah bagi tahu kena inform dia dulu lah. Kena inform dia dulu sebelum korang nak masuk ke kawasan campsite ni. So that dia boleh hantar orang dia untuk jaga jalan dulu. Untuk dia arrange jalan supaya tak ada orang yang keluar. So korang boleh masuk dulu, barulah dia orang boleh keluar. Jadi sebelum sampai tu, owner biasanya dia akan bagi tahu, inform dia 10 minit ataupun 15 minit awal lah sebelum korang nak sampai, nak masuk ke dalam. Jadi dia boleh arrangekan orang untuk untuk jaga jalan untuk korang masuk. Kalau tidak memang susah baik. Aku tak bagi tahu. So aku sampai-sampai je, aku terus redah masuk. Bila aku redah masuk tu, habis lah, aku kena reverse 2-3 kali lah. Kan? Sebab orang-orang yang berkelah dekat bawah tu, dia orang ni kadang dia nak keluar. Jadi kita terpaksa mengalah jugalah. Itu je lah kan. Tapi tak ada masalah. So kalau korang datang sini, nak masuk, make sure bagi tahu awal.
Okey. Okay guys, so ini adalah tapak deck pertama. So dekat sini dia memang bagi deck lah. Dia bagi deck dekat korang. Tapak camping ni semua ada deck macam ni lah. Deck papan macam ni. So senang korang nak letak kemah. Ini deck yang nombor 1 lah, deck A . Ini deck A. So dia lebih kurang besar jugalah. Boleh muat lah ni satu punsan villa size L. Should be no problem lah. So view dia kau boleh nampak view dia terus sungai. Kat sini view dia terus sungai. So sini kau boleh parking. Ini mungkin kemah 2 orang 4 orang lepas lah. Ada ruang dekat depan ni. Ruang batu kat depan ni untuk common area. Okay, lepas tu ada meja dekat situ. Jom kita tengok dekat depan. Okay, so kau boleh tengok ada view dia . Ni view korang lah kalau korang ambil deck A. Deck yang paling depan sekali. So view dia terus sungai lah. Yang menarik lah view ni. Nampak tak air dia macam mana? Air dia jernih weh. So ni deck A. Jadi untuk datang kat sini korang boleh ambil deck nombor 1 lah, deck A. Okay, so ini common area dia. So dia ada plug point sekali . Dia ada sediakan plug point. So korang boleh buka. Ada plug point yang disediakan lah dekat sini. So tak perlu risau. Okay, di sebelah deck A ada jalan turun ke bawah. Okay. Ini deck A. Ini jalan turun dia. So korang boleh turun lah. Turun sampai bawah. Okey, jadi korang boleh tengok dekat belakang aku ni. Ini deck yang pertama tadi. So ini ada lagi deck dekat belakang aku ni, ada deck lagi. Ada banyak. Dia dekat tepi-tepi sungai ni memang ada banyak deck. Semua ada tapak-tapak kemah dia. Ini dia panggil deck special lah. Special punya tapak lah orang kata. Ada lebih kurang berapa 8 ke 10 tapak untuk yang ada docking ada deck ni. Ada pelantar ni tak banyak lah, tapi semua saiz besar-besar. Aku tunjuk satu-satu kat korang. Jom kita tengok. Dekat sini ada banyak pondok-pondok ni korang boleh guna lah kalau korang ambil tapak pelantar ni ataupun deck-deck yang tepi-tepi sungai ni. Ni ada tempat basuh pinggan pun ada. Okay. So complete lah facility dekat sini. Okay, ni ada meja. Ini deck apa? Deck B . Ini deck B. Dia ada bagi sekali pelantar. Jom kita jalan lagi ke atas. Ni deck C. Okay, ini C pun ada gazebo dekat sini. Ini deck. Ini C2. Okay, deck C2. Okay, kat situ itu kedai ataupun rumah camp operator lah. So dekat kedai ni macam-macam ada. Okay, so dekat sini korang tak perlu risau kalau korang terlupa nak beli ais ataupun tak muat bekas, tak ada cooler box yang besar, korang boleh beli ais dekat sini juga. Jom kita tengok berapa harga dia. Okay, ais batu ada kat sini. Satu paket RM2. So ada jugalah sate lah, ada kambing perak pun ada, aku tengok kat sini. Korang boleh bayar guna QR Pay. Okay. Ada juga air mineral, air gas, Maggi, keropok-keropok, semua ada. So ini kat depan aku ni, nampak tak? Ni apa ni? Lily. Okay. Itu. Yang ini adalah, okay, ini kita panggil macam chalet lah. Dia ada chalet tau. Tu chalet dia. Ada satu. Ni belakang aku pun ada lagi. Ni. Ni ada lagi. Okay, chalet.
kat belakang ni. Okay, jom kita kat depan ada apa lagi inilah signature batu hampar, signature Amba Waterfall. Ni batu dia. Okay, tu ada chalet lagi kat atas tu. So chalet ni korang boleh sewa chalet ni korang boleh sewa. Ni ada batu, ni batu hampar yang cantik unik orang kata. Ni toilet dia. Okay, ni toilet dia. So sana dah lepas bahagian deck, bahagian pelantar. Sekarang kita nak pergi ke bahagian semi wild. Kat belakang ni semi wild lah. So tapak atas tanah. Wow. Ada glamping kat situ. Tapak roket. Ada kolam renang kat sini Ini kolam renang. Boleh mandi. Cantik tak? Cantik kan? Okay, sini surau. Ini surau dia. Tengok surau ni. Ini surau. Nampak? Jadi tak perlu risau. Sini kalau korang nak solat, kita ada sediakan surau. Okey, owner ada sediakan surau dekat sini. Okey, jom tengok surau dia macam mana. So korang boleh semayang, perempuan dalam tu, lelaki dekat luar. Okey, tak ada masalah. So ini toilet dekat bahagian semi wild lah. Ni toilet ni baru buat, cantik sikit. Boleh mandi, semua ada. So tempat basuh pun ada, cantik sikit, proper lah. Lebih cantik daripada tadi lah sini. Okay, nampak So fasiliti-fasiliti dekat Amba Waterfall ni korang tak perlu risau lagi lah. Orang kata memang cukup complete. Orang kata cukup complete. So jom aku tunjuk kat korang. Ini kawasan semi wild camping. Dia tak nak kata wild sangat pun tak juga. Okay. Tapi tempat dia baru lah untuk korang-korang yang datang by group. Mungkin ada dalam 5-6 group ke, dia maksimum boleh masuk 7 kemah dekat sini. Okay. Dia panggil tapak orchid. Dekat ni tapak orchid. Kau nampak tak? Okay, ini tapak orchid untuk semi wild ataupun group camping lah. So korang duduk atas petak-petak yang dah diletakkan batu-batu kecil ni. Ni tapak-tapak dia. So kalau korang datang ada 7 kemah, 7 grup, korang boleh ambil tapak ni. Okay, so kat sini pun dah disediakan ada plug point dah dekat sini. Dia letak dekat mana plug point dia. Okay, so ada juga tempat basuh pinggan dekat ujung tu. Okay, tu sungai terus turun dekat sini lah. Ni tapak dia. Okay, kalau korang datang, korang boleh ambil tapak orchid. Ambil tapak orchid. Okay, aku dah jumpa dah plug point dia kat mana. Kat sini. Okay, ni plug point dia. So dekat beberapa pokok dekat sini ada plug point dia yang disediakan. Tapi aku rasa korang kena bawa extension yang panjang lah. Mungkin 30 meter punya extension. Selamat sikit lah kan. Korang boleh tarik plug point ni ke kemah korang. Okay, so inilah tapak orchid untuk korang yang datang bergrup. Ada berapa 7 tapak kat sini. So jom kita tengok view yang lebih luas. Aku tunjuk kat korang view yang lagi luas. So korang boleh nampak dengan lebih jelas tapak dia, bentuk dia macam mana. Sekejap aku tak buat drone. So aku panjat pokok. Okay. Okay guys, ini tapak dia. Korang nampak Okay, sana jalan masuk tadi tu. Ni tapak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi korang boleh buatlah campfire kat tengah-tengah ni. Jadi korang boleh bergembira bersama rakan-rakan korang dekat sini. Ada banyak tapak dekat sini. So atas dia kau tengok ada pokok. Okay. Okay, ada banyak pokok. Jadi tak risau sangatlah panas ke apa ke. InsyaAllah. Ada pokok durian guys. Ada pokok durian juga dekat sini. Kalau ada rezeki dia jatuh depan kemah korang. Okay.
So nak masuk ke sungai terus je. Sampai ke sungai terus. So macam tempat korang ni private lah orang kata. Ke belakang sana kan. Jalan sampai atas sana tu ada mini air terjun dekat sana. So untuk harga, macam aku ambil pelantar tadi, aku beli pelantar nombor D, D2. D2. So harga dia 120 lah satu malam. Ada mega deck juga untuk yang besar, lebih kurang 100 lebih lah, 180 ke 160 tak ingat. Tapi okey lah, deck dia besar. So korang boleh muat, aku rasa 2 kemah saiz L. 2 kemah saiz L. Cantik. Memang besar, puas hati korang nak bercamping dekat sini. Dia pun tapak semi wall juga atas tanah. Okey, cantik, luas tapak dia. Tapak sini semua luas-luas lah. Okey. Ni kereta korang boleh masuk lah. Boleh masuk kat sini kereta sampai atas. Tak ada masalah. Luas lah jalan dia. Kat dalam campsite dia dah macam taman lah. Okey, itu deck D, D2. Dia lah deck D. Ini deck yang mega tu. Mega deck. Yang ni deck ni ada 2. So korang boleh dapat 2 sekali lah. Yang atas ni untuk common area, yang bawah untuk kemah korang lah. Macam tu je. Okay, ini aku nak review satu. Boleh masuk ni. Dia punya chalet dia. Kita tengok chalet dia. Okay, dia ada apa dalam ni? Ada lampu, ada kipas. Okay. Lepas tu dia akan bagi sekali, orang kata apa? Dia akan bagi sekali dengan tilam lah. Kalau korang sewa, dia akan bagi tilam sekali. So korang tak payah bawa tilam lah. Korang bawa badan dia dengan baju. Jom kita review sungai pula nak. Ni pemandangan daripada aku punya pelantar tu. Ni tapak aku. Okay, tapak aku kat sini, turun. Ada air tempat basuh-basuh tangan. Dan turun ke sungai. Itulah sungai dia. Nampak sungai dia jernih baik. Sejuk macam apa ni. Macam dalam kau mandi dalam peti ais, kau tahu tak? Memang sejuk gila lah. Tak dinafikan lah. Memang sejuk. Air dia pun bersih. Puas hati mandi. Korang kau datang sini tak perlu risau. Nampak si air dia makcik tu tengah healing lagi kat situ. Okay. So korang datang dekat Amba Waterfall ni. Aku sebab apa? Aku dah pilih tapak. Aku dah plan nak kemah dekat sini daripada tahun lepas lagi tau. Daripada tahun lepas lagi. Aku dah booking tahun lepas. Lepas tu aku tak boleh datang sebab ada banyak masalah, ada banyak kerja. Jadi aku tunda. Tahun 2025 baru aku boleh masuk sini. So burn lah deposit aku tu, tak apalah kan. Sebab kita pun dah memang cancel last minute. So sekarang tahun ni 2025. Sekarang ni bulan 6. Ini bulan 6. 1 bulan 6. So aku dapat masuk tapak ni. Ramai jugalah cuti sekolah kan. Puas hatilah walaupun jauh tapi dia punya vibe tu, korang tengok. Mana nak dapat tempat lain macam ni guys? Tak dapat, korang dapat kat sini je. Jadi korang jangan risaulah. Korang booking je Amba Waterfall ni memang selalu penuh. So korang kena cepat. Korang tak boleh tunggu-tunggu nak plan-plan, tak ada. Terus buka SKB. Dia boleh booking dekat website SKB saja. Dan terus bayar, datang je. Tapak dia selalu penuh. Tapi yang tak penuh selalu yang belah atas. Yang tapak wild camping tadi tu, semi wild tu, yang itu dia tak penuh sangat lah. Tapi kalau tapak yang atas pelantar ni selalu penuh lah. Even sekarang ni weekdays pun penuh juga. Ini aku datang hari biasa ni, bukan hari weekend ni. Bukan hari weekend pun penuh. Okay, jadi korang kena booking awal lah kalau datang dekat Amba Waterfall ni. So cadangan aku, plan siap-siap trip korang tu. Alright. So jangan risaulah, fasiliti cantik, tempat bersih, toilet ada, semua ada, fasiliti komplit lah. Kau nak beli ais pun ada. So apa lagi kau nak? Nikmat mana yang korang dustakan? Semua ada dekat sini. InsyaAllah selamat, puas hati dan selesa. Okay.
Jom kita tengok benda lain pula. Telur nak kena lepas. Okey. Satu lagi nak bagi tahu. Benda yang paling best dekat sini, kat campsite ni, korang boleh bawa rice cooker. Sebab apa? Sebab dia pakai electricity. Elektrik dia TMB lah. Dia punya TMB 24 jam. Jadi owner cakap nak bawa rice cooker ke, apa benda elektrik, barang-barang elektrik korang nak bawa, korang bawa saja, tak ada masalah. So senang kerja aku. Nak masak nasi, nasi lemak, nasi biryani, segala jenis masakan aku boleh buat. Kita masak kambing bakar ini, kita gunakan kita punya apa ni, pan. Ini fry pan, magic pan yang non stick punya, power punya. Brand dia Takumurano. Aku dapat dekat kedai MK Outdoor. Harga dia lebih kurang berapa tak ingat lah, 60 kot, 60 ringgit kot. Tapi bagus lah, memang cantik lah. Ini memang viral lah orang kata. Frying pan yang viral. Okay, frying pan yang viral, korang boleh goreng, boleh grill. Jadi tak payah nak bawa barbecue pit lagi lah. Tak perlu bawa barbecue punya barang tu kan. Senang, tak payah ada bakar-bakar, tak payah ada asap-asap. Nampak? Korang terus dia macam tu, dah siap. Ini contoh yang dah siap. Senang hidup, betul lah. Buat apa nak payah-payah, nak bakar-bakar. Kolam orchid ni. So ni kolam yang paling atas sekali. Dia ada banyak kolam. Ada kolam orchid, kolam raya, kolam apa lagi? Ada banyak jenis kolam lah dekat sini. Jadi kolam-kolam ni mewakili tapak-tapak campsite dekat sini. So tapak orchid ni yang paling atas sekali. Yang tadi semi wall tadi kan, yang aku cakap tadi, tapak semi wall yang ada 7 tapak dekat belakang aku ni. Okey, ini tapak orchid. So inilah kolam dia. So dia orang boleh lepak mandi dekat sini lah. Nampak tak, kolam dia memang kalau waktu macam ni tak ada orang langsung ni. Tak ada orang sebab tapak orchid sekarang tengah kosong. Jadi kawasan ni tak tercemar lagi lah. Belum tercemar lagi. So air dia pun sejuk-sejuk, memang sedap mandi dekat sini. Jadi korang yang nak datang dekat sini, ambillah tapak orchid. Barulah semi wild sikit, tahu tak? Baru nampak camper sebenar kan. Tapi kalau malas-malas, kita boleh ambil tapak tapak planta yang kayu tadi dekat depan sana yang macam aku ambil tu lah. Okey. Tu tapak planta tu bersih lah sikit. Tak adalah nak kotor kemah korang tu kat bawah tu kan, ground sheet pun tak kotor. Kalau macam ni dekat area tapak orchid ni memang akan kotor lah. Okay. So datanglah ke Amba Waterfall ni, korang ambil tapak orchid. Datang ramai-ramai. Kalau seorang-seorang seram jugalah kot kan. Datanglah 5-6 orang. So korang boleh berkampung dekat sana. Alright, jom kita tengok sungai. Selamat pagi.
Oh, dah cerah lah. Oh. Hati-hati bila buka. Buka benda ni kena careful sikit lah. Tak boleh berlojok. Hari ketiga aku dekat sini dengan family. Semalam hujan. Bukan semalam lah, petang semalam hujan. Tapi tak lebat sangat lah, alhamdulillah. Kepala air pun tak ada, kemah pun taklah basah sangat. Sikit biasalah kalau camping ni, kalau tak basah tu tak sah lah, betul tak? Jadi dekat Ambau Waterfall ni waktu malam dia sejuk guys, sejuk gila. Kipas memang boleh off lah, korang boleh off di kipas tu, tak perlu pasang kipas pun. Dengar bunyi air sungai yang menderu-deru, tenang, tidur pun nyenyak. Nyamuk pun dia katakan tak banyak lah nyamuk, tak ada sangat pun. Tak ada pun gigit-gigit aku semalam. Dua malam kita orang kat sini, tak ada pula kena gigit yang bertubi-tubi. Adalah sikit-sikit, cuma ada banyak lebah kelulut kat sini. Lebah kelulut. Aku rasa ni ada tanah, ada bela lah. Ada bela lebah kelulut lah dekat sini. Kopi dah masak dah. Okay, hari ni kita orang plan nak pergi hiking. Nak pergi tengok orang kata apa. Dia ada satu tempat tu dalam 15 minit jalan kaki daripada campsite ni. Kita naik ke atas bukit, kita tengok awan kapet. Awan kapet. Bismillah. Okay, pagi ni pukul 7.30. Kita ada aktiviti sikit. Kita nak pergi hiking, tengok awan kapet. Harap-harap sempatlah ada kapet awan dekat atas sana. So hiking lebih kurang 15 minit lah dia kata. 15 minit jalan kaki je. Pakai selipar pun tak apa sebab dia jalan dah ada simen. Okey, jom kita pergi. Okey, kita mulakan hiking kita selama 20 minit katanya. Berjalan kaki. Senang je, ikut jalan keluar ni balik je. Lepas tu belok ke kanan, naik sampai atas. Kita harap-harap kita dapat sampai dengan selamat lah. Okay? So jumpa dekat atas lagi. So daripada simpang masuk campsite. Ini simpang masuk campsite. Kita pergi ke sana kanan. Kat sana campsite. Sana arah campsite. So kita naik kanan ni, kita naik atas. Okay, ini bukit kedua kita nak panjat. Tadi yang pertama daripada campsite, pacak juga dah naik. Ini pun pacak jugalah. Dia kata pakai slipper pun boleh naik sini sebab jalan kau tengoklah. Ni jalan dia. Okay, jalan simen. Tapi kalau pakai sport shoes, sedap sikit lah nak jalan. Pakai slipper, berdarah jugalah. Okey, jom teruskan perjalanan kita. Daripada bawah akan ada simpang ke kanan. Kita pergi simpang straight. Kita terus saja naik ke atas sana. Okey, terus saja naik ke atas. Okey, kita dah sampai dekat atas ni tapi ada macam chalet dekat atas ni. Kau nampak tak ada chalet kat situ? Okey, tak tahulah apa nama chalet ni. Dia tulis tadi macam tulis Projek Madani. Okey, kita dah sampai dah dekat atas. Jom kita tengok. Okay, dah sampai laluan untuk kita naik ke atas puncak gunung, puncak bukit. Wow. Okay guys, so inilah pengalaman kami bercuti, berkemah, berkemping dekat Ambau Waterfall selama 3 hari 2 malam. So pengalaman yang sangat menarik, banyak aktiviti, utamanya kita boleh mandi sungai, kita camping, makan-makan dan yang paling best kita boleh hiking sekejap dalam 20 minit.
naik ke puncak dia tu, kita boleh tengoklah awan kapet katanya. Tapi tadi kita orang tak sempat lah. Kita orang tak sempat nampak awan kapet tu sebab nak turun awal, nak kemas-kemas. So awan kapet tu dia kata akan keluar bila dah matahari dah naik sikit baru nampak awan lah. Tadi kita pergi pun dah berkabus. Okay, so untuk korang yang nak datang ke Amba Waterfall campsite ni, korang boleh booking dekat SKB dekat SKB sahaja sekarang ni. Dulu boleh booking manual, sekarang booking dekat SKB sahaja. So ada banyak tapak-tapak menarik. Jadi jangan lupa datang ke Amba campsite waterfall ni. Alright, itu saya daripada saya. Jangan lupa like, follow, komen dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.